Boleh ke lemak perut menyebabkan penyakit jantung? Oh, sudah tentu. Lemak perut ni bukan sekadar bantal empuk tambahan, okey? Tetapi juga kilang mini untuk penyakit. Bila lemak berkumpul di perut, ia bukan sekadar duduk diam. Oh, tidak. Ia aktif menghasilkan bahan kimia yang boleh meningkatkan keradangan dan menyebabkan saluran darah tersumbat. Jadi, kalau jantung boleh bercakap, mungkin dia dah lama menjerit, tolong kurangkan beban ni. Jangan salah faham. Perut boroi bukan sekadar tanda bahagia. Ia juga tiket ekspres ke masalah jantung, diabetes dan tekanan darah tinggi. Jadi, kalau seluar dah makin ketat, anggaplah itu amaran daripada alam semesta untuk mula bersenam. Atau teruskan saja. Tapi jangan terkejut kalau anda mula simpan nombor doktor dalam speed dial, okey? Fikir-fikirkanlah.